Dekat area JB tu ada satu golf club. Dia gelap. Nampak orang tu berjalan tanpa kepala. Uncle saya ni kahwin dengan orang daripada Borneo, keturunan Suluk. Atuk dia pawang. Tengah tidur tiba-tiba menangis. Lepas tu dia tengok orang senyum-senyum. Perut dia kembung. Badan dia macam ni, terangkat macam ni, V. Saya baca ayat kursi, dia gelap. Tengah rekod voice, artis tu bercakap. Lepas tu tiba-tiba suara dia hilang. Dia ganti suara lain. Dalam few second tu dia mengilai. Pokok jambu ni bersih bawah dia. Rupanya tempat cik pun. Memang tempat dia bertinggi itu. Penduduk kampung Lubuk Mas di Cinderiang, Perak dikemaskan syahadat tiada sebarang unsur jenayah dikesan, namun tinjauan berterusan tetap dilakukan. Sementara itu, Ketua Polis Melaka Dato' Sultan Salam setampa. Hai, Assalamualaikum. Selamat kembali ke dalam Seram Setempat, cerita seram di lokasi anda. Okey, untuk guest kita yang sebelum ni, kita dah pernah dapat guest daripada Johor Bahru. Dan kali ni, aku ada dapat seorang lagi guest daripada Johor Bahru juga. Yang ni, dia ni kenalan lama aku lah. Dia ni sekarang ni bekerja dalam bidang production juga. Dan biasanya orang production ni, dia ada macam-macam cerita seram. Tapi aku tak nak tanya pasal production. Dia kata dia ada kisah seram peribadi. Ni yang kita nak tanya ni. Kita berkenalan dulu dengan Alif. Assalamualaikum. Saya Alif Zaini. Tapi ramai orang kenal saya Alif Pipi lah. Saya punya orang kata media sosial semua Alif Pipi. Ni kenal daripada college lagi ni. Sekarang dia dah level senior dah kat foundation ni. InsyaAllah. Alif, asal memang daripada Johor Bahru? Saya memang asal Skudai Johor Bahru. Okay. Memang membesar memang kat JB lah. Lepas tu 2014 tu keinginan asalnya nak jadi ni kan, orang depan tabir kan. Oh, nak jadi artis. Okay. Nak jadi artis. Jadi pergilah macam-macam jenis audition apa semua kan. Nak try nak jadi artis orang cakap. Lepas tu tiba-tiba tengok dekat newspaper masa tu. Member lah bagi tahu kan. Dia kata ada audition ni. Pergi audition, rupanya sambung belajar. Sejarah awak ni sama je dengan geng adik saya. Semua sama ni. Ya, itu memang kelakar. Pergi kan, sekali dia kata dapat tawaran ni apa semua, pergi sama belajar. Itulah puncanya saya belajar production dekat KL ni. Alif rasa macam kena scam ke macam mana? Pada awal dia kita orang tengok muka each other kan, memang macam semua kena scam tau. Tapi akhir dia, sebab kalau fikir positif pun, kawan kan, dapat berkawan, kawan pun baik-baik apa semua, Alhamdulillah. Ada hikmah jumpa kawan-kawan itu. Itu yang okay lah, tak perlu lupakan yang kena scam tu. Kita go through yang further, yang future ni lah. Behind the scene lah. Behind the scene lah. Kat belakang lah, bukan depan. Tapi okey lah, bertahan dah rasa 9-10 tahun ni. Ya, lebih kurang. Industri kan. Betul. Okay, kalau dekat Johor kita masuk kisah seram lah kan. Okay. Kita punya ni kisah seram. Dekat Johor, tadi kat mana? Skudai. Kira Johor, Skudai. Agak-agak mana yang paling seram Alif rasa? Kalau orang-orang Skudai semua tahu lah, dekat situ mesti seram. Ataupun Johor Bahru lah, Johor lah. Sebab saya membesar dekat Johor ni sampai 2012. Kira masa tu lepas sekolah menengah terus masuk STPM. Lepas tu kira banyak kat area dekat je, area Skudai, area JB lah. Tapi tak pergi jauh-jauh sangat. Tak sempat sebenarnya nak explore Johor tu macam mana. Sebab dalam kepala otak dari sekolah tu memang nak explore KL. Oh, memang nak terus pergi KL. Dia nak pergi KL. Saya nak pergi KL kan. Sampai tengok bola semua kat stadium KL kan. Kat Bukit Jalil tu. Lepas tu kira pada 2012 tu dah keluar lah. Jadi cerita saya yang kat JB tu masa tu sampai 2012 je. Jadi daripada kecil tu, kalau saya paling familiar area Skudai, Taman Mayu, Taman Teratai, Kangkar tu lah. Jadi kalau area-area situ memang ada satu kawasan tu, dia golf club lah. Dekat area JB tu ada satu golf club. Golf club ni saya nak masuk kat area situ, laluan tu memang daripada Skudai nak balik ke Taman Teratai ni, dia ada dua jalan. Satu memang jalan biasa lah, jalan besar dia biasa. Ada lagi satu dia lorong belakang tau. Dia memang jauh juga lah. Dia kira masuk, ibarat nak masuk Taman Mayu tu, tapi straight je nak balik ke Taman Teratai. Saya duduk Taman Teratai masa tu. Jadi laluan tu selalunya orang nak lalu sebab nak lari roadblock ke. Jalan belakang lah kan. Jadi tapi banyak je orang lalu dalam tu untuk apa ni, orang kata nak cross lah.
tak nak lalu jalan besar ni, dia jalan dalam. Tapi cuma masak dia jalan dalam tu, dia gelap. Ada lampu, tapi sebab kawasan tu penuh dengan pokok yang rimbun tau. Pokok-pokok yang tebal-tebal kan. Jadi lampu-lampu tu dia dah cross lah kan. Kereta Jadi pun jarang lalu situ. malam memang kurang. Malam melengkau orang tu memang daripada Tamayu nak keluar, dia takkan pusing jauh lah. Dia akan terus dari dalam lah. Tapi kurang lah. Orang dah kurang lah lalu situ bila malam. Jadi kawasan tu memang antara kawasan yang saya rasa seram. Sebab kawasan tu gelap. Dia gelap. Lepas tu bapak saya ni kerja malam. Bapak saya ni kerja ada experience lah. Ada experience. Okay. Bapak saya ni kerja malam. Memang dia malam kerja, siang kat rumah lah. Jangan hantar adik sekolah apa semua kan. Malam dia lalu situ nak balik. Dia pernah nampak ada satu lembaga yang berupa macam manusia tengah jalan. Tapi tak ada kepala. Tak ada kepala, tapi dia jalan seorang-seorang. Sebab bapak saya naik motor je. Jadi saya memang, family saya ada motor masa tu. Memang balik tu, bapak saya nampak dia nak balik kan. Dia memang nampak orang tu berjalan tanpa kepala. Jalan situ memang saya tak pasti, tapi tempat tu memang terlalu dia tempat dia yang dalam sikit lah. Dia boleh ke belakang. Dia betul-betul kat sebelah golf club tu. Dia kalau golf club tu memang itu laluan dia. Dia sepanjang laluan tu, memang sepanjang laluan tu kanan kiri ni hutan. Saya rasa saya pernah lalu golf club tu. Saya pernah tidur dekat situ, ada macam hotel kan. Betul? Ya, ada. Betul. Saya pernah kena. Saya pun tak pasti siapa yang nak tidur kat dalam. Sebab saya tak tahu apa-apa. Tak tahu apa lah. Hotel je lah kan. Tengok murah, lepas tu bilik besar. Bilik besar situ. Itu masuk lah kan. Situ memang dia tempat, tak tahu lah sekarang saya tak pasti kat situ dia tempat tu ramai ke, operasi dia macam mana saya tak pasti lah. Tapi masa saya waktu tu memang antara tempat yang seramat. Jadi kalau saya nak malam nak balik, saya tak nak lalu dalam tu. Saya akan lalu luar, tak apa. Walaupun saya, sebab kawan-kawan ramai dekat Tamayu, jadi saya nak balik ke Taman Teratai tu, saya tak akan lalu situ. Saya pusing jauh sikit. Saya lalu luar better, sebab dalam tu bahaya. Kita tak tahu apa yang akan bahaya, tapi mungkin kita anggap yang realistik lah, takut kan apa-apa rompak ke apa kan. Tapi itu lagi seram kan. Itu kena betul-betul sakit. Yang tu dia kacau-kacau kan. Kacau-kacau. Yang tu memang bapak saya kena, nampak memang terus demam. Esok tu memang demam, tak boleh bangun terus. Allah alam lah keadaan tu macam mana dia nampak sebetulnya kan. Tapi dia cerita dengan mak saya macam tu lah. Sejak tu masih lalu lagi tak? Siang. Malam dah. Malam jarang tak, lah. Abah memang lalu luar. Sejak kejadian tu dah nampak tu memang takkan lalu lah. Tapi walaupun masa tu tempat tu masih beroperasi, tapi tak tahu lah, saya rasa memang seram kawasan tu. Memang seram pun. Memang seram. Sebab dia Ah. pokok kan banyak kan. Pokok-pokok rimbun, pokok-pokok nak masuk dalam tu pun wow. Memang gelap lah kawasan tu. Tapi tempat tu cantik. Cantik. Dalam cantik kan? Dalam dia cantik. Dia macam bangunan lama sikit. Betul. Rasa macam dia kalau hotel, dia macam hotel-hotel dia design 80-an punya kondo. Betul, betul. Kayu-kayu, katil kayu jati kan. Betul. Betul lah kan? Betul. Tapi luar dia scary lah. Betul, kita sampai tu malam. Kita tak tahu. Tak nampak sangat kan. Lagi satu awak first time kan nak datang kan. Jadi tak terfikir kan. Tak terfikir. Tapi malam tu kena. Kena kan? Tapi saya tak kena, kawan. Ya kan? Dia dengar something lah. Kita dah macam tu lah, terbongkang lah. Tiba-tiba esok pagi nak check out, dia cakap malam tadi aku dengar ada yang ilai lah. Betul. Sebenarnya laluan tu sebenarnya laluan tu dia macam ni. Mungkin ni laluan besar kan. Gini arah dia, tapi sini lalu dalam tu. Saya pernah kena on the way nak pergi sekolah. Dia macam selari bahagian tu lah. Selari jalan tu, saya nak pergi sekolah. Saya nak makan dalam masa tu ayah dah dapat kereta, kereta second ayah beli masa tu. Saya tengah makan, ayah nak pergi sekolah. Kereta tu kereta lama, kereta Datsun apa lah. Datsun. Kereta memang tin bukan tin apa ni, memang besi punya kan. Nak makan. Saya nak makan tu, saya nampak dekat divider tu memang ada perempuan. Masa tu lepas subuh ada orang macam melambai. Dia tahan. Dia macam tahan lah. Dekat memang atas divider tu. Saya nampak
Lepas tu saya macam terkejut kan. Tapi saya cari balik, tengok daripada cermin sisi tu kan. Saya tengok balik, tak ada. Okay, saya pun tak bagi tahu abah kan. Ni jalan sampai betul-betul dan nak sampai ke sekolah tu, area Skudai tu, ada something drop daripada atas ke bumbung kereta tu. Bup bunyi. Kereta berat. Alamak. Tu memang. Tapi Alhamdulillah tak ada apa-apa lah. Cuma sepanjang perjalanan lepas daripada drop something tu, memang ada orang bim-bim lampu daripada belakang. Tapi kita orang tak expect apa lah, sebab kita tak nampak kan. Kita orang macam, abah pun pelik lah kan, tapi tak bagi tahu apa lah. Tapi kita teruskan perjalanan tu. Saya dia drop kat sekolah tu, dah tak ada apa lah. Dia macam mungkin tumpang ke tak pasti. Tapi biasa orang baby lampu tu orang nampak. Orang bagi amaran dah. Tu lah, kami tak tahu lah apa. Tapi Alhamdulillah tak ada apa-apa yang efek lah daripada keadaan tu kan. Tapi kalau tahu pun boleh buat apa kan. Tu lah. Kalau bim-bim pun macam mungkin ada benda atas, boleh buat apa. Itu lah, mungkin kita orang bagi kereta tu tak apa, tinggal kereta keluar lari lah. Okay lah. Tapi itu pengalaman masa kecil lah. Masa tu tak berapa faham sangat benda ni. Mungkin takut gitu kan. Tapi sebab ada ayah, mak dia, ibu kan, jadi macam tak kisah tak sangat. Overthinking pun lah. Tak overthinking. Sebab kita kecil zaman main kan. Mak ayah lah yang akan fikir tu kan. Lepas tu dah besar baru tu fikir. Baru tu fikir kan. Sebenarnya benda tu ada, orang kata kalau dah nampak sekali jangan tengok lagi kan. Allahuakbar, yang tu saya tak pasti. Jadi saya mencari kan. Jadi lepas daripada tu Alhamdulillah tak ada apa lah. Tapi tak ada apa lah. Cuma pengalaman tu saya nampak, tapi cuma tak berapa jelas je lah. Kira kalau kat Johor, itulah kawasan itu sebab saya selalu lalu. Yang tu je yang saya rasa macam okay, mungkin lah. Siap ada pengalaman tu, kira okey tu. Itulah. Setengah orang macam guest saya sebelum ni, dia cerita je apa benda yang pernah berlaku kan. Yang dia pernah dengar-dengar kan. Okay Alip, kita ready untuk kisah Alip yang sebenar. Okay. Sebenarnya Alip nak cerita pasal apa? Tadi dekat belakang ada cerita dia cakap saka lebih kurang. Okay, boleh saya? Boleh Saya sebenarnya berat juga nak cerita benda ni. Dia sebenarnya berlaku tahun tu 11-12 tu. 10-11 itu lah. 10-11 tu. Masa tu kisah ni daripada saudara, bukan saudara lah, uncle saya sendiri. Orang yang terdekat. Okay. Uncle saya ni kahwin dengan orang daripada Borneo. Okay. Dia dengan Borneo. Dia keturunan Suluk. Jadi saya awal tu memang happy lah, sebab pakcik saya ni memang kahwin orang jauh apa semua kan. Memang happy lah. Jadi tapi nak jadikan cerita, nak relate dengan cerita kita hari ni. Saya sepanjang saya membesar, jadi saya tak pernah orang kata terdedah dengan orang kata perkara-perkara mistik ni. Jadi memang tak ada pun perkara-perkara mistik yang daripada keluarga-keluarga terdekat. Lepas tu dan sebabkan perkara ni, orang kata masa tu pun saya macam innocent lah. Tak tahu apa-apa pasal benda mistik apa. Orang kata ayat kursi pun tak hafal situ. Main-main kan. Innocent sangat tu. Jadi sebab benda ni banyak yang mengajar saya kan. Tapi sebab benda ni saya sebab mungkin takut tu membawa ke arah yang sampai pengajaran lah. Pengajaran iman tu lebih menaik lah. Ya, masa tu lah solat apa semua, baca apa ni, ayat kursi tu dah hafal lah. Okay. Jadi macam tu lah. Jadi makcik saya ni dia sebelum kahwin, sebenarnya kalau cerita dia masa sebelum kahwin tu dengan pakcik saya pun memang dah ada orang kata benda yang suka kacau dia sebelum diorang kahwin. Sebab kalau ikutkan makcik saya ni dulu dia ada someone suka dia. Orang yang someone suka dia tu orang Filipin. Okay. Mungkin lepas daripada kejadian tu dia kena kacau lah. Tapi dalam waktu yang sama dia cuba berubat. Dia berubat apa semua, tak ada, kira benda tu tak apa ni ni sangat lah, tak terasa sangat, tak ekstrim sangat so, masa tu belum kahwin. Tapi bila berkahwin, masa berkahwin
dia dah jadi double. Makin melarat. Teruk. Rupanya yang daripada Filipin tu dia hantar. Rupanya baru tahu yang makcik ni atuk dia pawang. Atuk perempuan tu pawang. Pawang. Okey. Tapi atuk ni sayang betul dekat cucu dia ni. Cucu ni makcik saya tu lah. Dia sayang betul dengan cucu ni. Jadi dia sebab sayang, jadi macam dia harapkan mungkin benda tu kat dia. Okey. Jadi benda ni jadi masalah bila benda tu bergabung. Kira ada orang hantar satu lagi daripada keturunan sendiri. Ya, keturunan sendiri. Okey, yang sebelum kahwin tu what type of kacau? Dia kacau macam mana? Apa gangguan-gangguan yang pernah berlaku? Satu memang kerap pengsan lah. Kerap pengsan, lepas tu meracau apa semua. Tapi mungkin yang zaman masa dia belum kahwin tu saya tak berapa familiar sangat. Tapi yang jadikan saya rasa benda yang seram tu bila sebab saya banyak duduk dengan nenek dengan pakcik ni asli dengan satu rumah dengan dorang. Masa tu saya sekolah, saya banyak duduk dengan dorang. Masa tu yang saya rasa paling seram lah. Yang mana contoh diorang menjaga masing-masing tengah buat kuih tau. Makcik saya dengan pakcik saya tengah buat kuih. Tiba-tiba dia tengok luar, macam ada kelibat something tau. Ini malam lah, time malam. Malam Diam, kadang dia baling barang kan. Dia baling kat situ juga tu dia tengok senyum-senyum. Oh, dia berubah. Dia berubah macam tengok alung kan. Tengok waktu senyum. Dia tenung dan dia tak klip. Itu sebab benda tu berlaku secara tiba-tiba kan. Ini jadi depan Alik tau. Benda tu memang seram sebab masa tu kita dah besar kan. Kita dah besar sikit kan. Dah Jadi faham lah. dah faham lah keadaan tu kan. Lepas tu yang paling saya tak boleh lupa kan sepanjang kejadian tu adalah, Along pernah tengok filem Perut Kembung? Perut Kembung kan. Lepas tu terangkat badan ke. Yang ni berlaku Long depan mata saya. Depan mata? Kena sampuk macam tu? Dia tengah tidur. Lepas tu tiba-tiba dia macam mengerang apa macam tu kan. Macam geliat gitu macam tu. Perut dia kembung, badan dia macam ni, terangkat macam ni, V. V tapi terbalik tu. Terbalik. Yang tu betul-betul depan mata saya kat bilik. Masa tu senja. Berlaku waktu senja. Yang tu memang saya macam, weh, ni apa? Saya ingat benda yang dalam filem orang buat tu. Tak ada. Jadi depan mata. Yang ni memang saya lalui masa kira saya dah besar, dah nampak betul-betul jelas apa semua kan. Yang saya tak akan lupa kan sampai sekarang. Yang tu memang tak tahu takut kan masa tu. Dia pernah manjat apa nama, macam tingkap rumah tu yang ada grill tu. Dia manjat. Dia berlaku tiba-tiba lah. Tiba-tiba Tengah tidur tiba-tiba dia menangis. Lepas tu dia tengok orang senyum-senyum. Sampai Along kan, sampai pukul 2-3 pagi. Kadang saya tersedar bangun-bangun, dah ada ustaz-ustaz lah kerap-kerap. Ustaz datang berubat apa semua, menjerit-jerit. Menjerit-jerit tu memang ketara lah. Memang sampai meremang bulu roma dia jerit kan. Jadi yang tu takut. Sekarang ni yang kerap mengganggu dia is daripada keturunan dia ataupun yang dihantar tu? Dia nak jadi cerita benda ni dah bergabung. Jadi geng pula. Ustaz cakap benda ni bergabung sebab atuk dia ni suka buang-buang hantu. Dia macam orang ni ada datang, ada berubat tapi dia buang. Tapi benda ni sebab dia nak cari pendamping kan. Jadi yang atuk dia pilih dia. Atuk tu sebenarnya sayang kat ni cucu ni. Jadi memang antara yang takut dia lah. Yang lepas tu makcik saya ni sampai ada satu tahap ustaz ada yang apa ni, bukan ustaz ada macam perubat gak, yang tukang ubat gak. Dia kata dia ni kalau betul-betul dia pilih untuk berubat, mengubat orang dengan Al-Fatihah pun dia boleh bantu untuk ubat. Dia dah mewarisi benda tu lah. Untuk dia nak mewarisi benda tu.
dengan Al-Fatihah pun dia dah boleh bantu untuk berubat orang. Kira dia ada darah, apa tu cakap, perawat tu lah. Dia ada darah perawat. Tapi cerita yang secara detail tu Allahu'alam lah macam mana lah. Tapi saya ingat benda tu, saya pun buat panggilan kan, tanya dia macam mana kan, apa boleh ke tak saya nak share benda ni kan. Lepas tu dia boleh je, dia suruh okey je. Tapi dia kata, saya tanya lah sebab saya nak lagi detail kan, sebab saya punya dalam pemikiran saya ingat dia dah apa nama, dia dah ubat lah benda ni, dah hilang apa semua. Rupanya benda tu tak hilang loh. Benda tu masih ada. Uish. Masih tak settle lagi. Benda tu pakcik cakap dia tak boleh settle. Dia sebenarnya tak boleh settle. Dia tapi dia boleh kurang jauhkan. Dia sebab benda tu tak, sebenarnya kalau ikutkan memang tak boleh sampai membunuh benda tu. Allahu'alam lah, saya tak pasti kan. Tapi untuk hindarkan daripada diganggu tu boleh. Jadi cara diorang sebab diorang pernah berubat kat Syifa kan. Ustaz suruh ubah. Masa tu pakcik saya tak faham kan. Ubah. Apa yang nak kena ubah, sebab saya tak boleh kena ubat kan. Sebenarnya awak boleh ubah benda ni. Awak boleh ubat sendiri benda ni, dia kata. Alun teka apa? Apa tak tahu faham. Maksudnya macam mana suami dia nak ubat sendiri benda ni? macam mana? Sebenarnya pucuk pangkal dia, awal sekali kita kena kuatkan iman kita sendiri. Kita kena dekatkan diri kita dengan Allah. Jadi perkara ni sebenarnya kita boleh hindarkan dengan benda ni je. Benda basic ke sebenarnya? Benda basic je loh. Sebenarnya kita dekat diri kita balik ke Allah, InsyaAllah memang benda tu memang Allah bantu lah kan. Benda tu akan menghindar makhluk Tuhan kan. Betul. Jadi apa yang lagi tinggi kan. Jadi tu lah. Betul. Dia memang sebab masa tu pakcik saya ni gitaris, rockers. Makcik saya ni pun masuk rockers. Daripada sana dia orang kurang sikit didikan dari segi agama ni kan. Faham, jadi lebih kepada yalah kita, macam kita yang tak tahu apa lah kan. Jadi bila dia pakcik saya setiap malam keluar apa semua kan, memang jamming apa semua, memang dia kata memang saya pun dulu rockers. Jadi memang tak ni sangat kan. Orang kata zaman muda kan. Allahu'alam. Lepas tu bila daripada keadaan tu ustaz cakap macam tu, dia kena ubah. Dia kena ubah. Yes. Ending dia memang kena ubah. Kena ubah. Sebenarnya bukan kat dia. Sebenarnya ni pengajaran untuk semua kak, yang mana yang ada pengalaman-pengalaman saka ke apa gangguan kan. Sebenarnya dia kena kuatkan, start dengan diri sendiri dulu, dalaman dia sendiri. Yang tu saya terkejut. Saya ingat dah settle. Dalam pemikiran saya mungkin diorang dah balik ke Sabah tu, diorang dah buang ke laut ke. Saya punya fikiran lah. Jadi saya tanya lah untuk nak jadikan benda tu lebih jelas kan. Rupanya tak ada dia, tapi sampai sekarang kalau ikutkan benda tu masih ada je di kawasan rumah tu. Tapi dah tak ganggu. Lebih ganggu, kurang macam tu lah. Kadang-kadang dia ganggu juga. Tapi cara dia ganggu tu secara halus lah. Dia bunyi-bunyi. Tak stroke dulu lah. Kalau dulu siap masuk dalam badan masuk. Semua. Dia dah tak boleh nak masuk. Sebab ustaz kata laluan yang masuk tu, ustaz tu dah tutup. Dah tutup. Tapi syarat dia tak boleh langkah kubur macam tu lah. Itu syarat saya pun tak tahu macam mana kan. Tapi itu apa yang diceritakan lah. Jadi sekarang ni dia hanya boleh buat lebih ni amalan lah. Banyakkan buat kuatkan rohani dalam rohani. Kena banyak solat, jangan tinggal. Lepas tu banyakkan baca Quran apa semua untuk kuatkan diri dia. Sebab benda tu memang kita atas izin Allah lah segala-galanya kan. Jadi memang kalau cuma kita kena kuatkan diri kita. Sebab benda, sebab lagi satu makcik saya ni dia dah hijab dia dah terganggu kan. Dia dah ternampak benda tu. Jadi dia dah macam tak boleh nak. Jadi benda tu boleh, kadang tu boleh nampak. Baru-baru ni dia kata masa dekat rumah anak dia kot tak silap saya, ada nampak ada checkpoint kat atas katil tu. Dia tengah baring kan. Dia nampak anak dia. Anak dia nampak. Sebab dia dah berkait kan. Sekarang dia efek dia kat anak jugalah. Mesti ada lah. Sebab keturunan. Jadi dia tak dapat ini, dia pergi kat ni gini. Sampailah dia dapat nak kacau kan. Jadi memang sebab saya pernah
saya ada sekali masa saya duduk dengan diorang, saya balik lewat. Saya pergi, tak ingat lah pergi mana, CC kot masa tu. Balik baru nak mandi semua. Malam lah, tengah mandi bunyi baby nangis kat belakang bilik air tu. Belakang tu ni je, kira belakang rumah kan. Bunyi baby nangis. Weh, cakap mana datang baby ni. Saya keluar bilik air tu, keluar pakai baju semua. Saya keluar tengok makcik saya dah kena rasuk lah. Dia macam kat sekeliling rumah tu dia memang ada je. ada. Dia sentiasa ada kat situ lah sebenarnya. Itu masa yang zaman yang dah yang sebelum dia ni lah, sebelum dia berubat. Betul-betul. Tapi memang pakcik saya kat dia berubat tu dah tak terkira lah. Macam-macam. Ada yang sampai tersalah jumpa pun dia. Maksudnya orang yang tak betul lah. Maksudnya dia dekat tahap yang dah syirik. Faham. Dia tak pun ada. Dia kata kan, sampailah dia jumpa yang betul-betul lah. Yang perubatan Islam yang betul perubatan lah. Islam. Dia macam-macam lah. Dia punya perjalanan tu. Yang tu antara cerita yang paling seram lah. Bukan seram. Setakat ni guest saya sebelum ni pun, bila berkaitan dengan benda-benda saka, rasuk ni, memang kebanyakan ustaz perubatan yang rawatan Islam ni, dia akan cakap benda yang sama lah. Dia cakap janganlah setiap kali kena jumpa saya. Faham kan? Setiap kali kena jumpa saya, dia apa-apa kena start dengan diri sendiri dulu. Dia cakap kuatkan awak punya rohani tu. Yang tu awak yang kena buat, saya tak boleh buat. Betul. Memang kalau kena rasuk ke apa semua, dia boleh lah rawat time tu. Tapi untuk long term punya tak boleh. Memang ustaz sendiri cakap benda basic lah macam cakap. Benda basic kan. Kadang kita complicated kan, fikir kan, nak apa kena kan, apa amalan nak kena buat apa semua kan. Rupanya yang paling basic tu pun yang paling basic pun kita tak sempurnakan lagi, dah fikir nak buat amalan benda lain kan. Betul. Itu yang saya pun bila dengar apa yang dicakap balik benda tu, saya terkejut juga lah. Saya cakap uish, yelah kan, betul ke kan. Itu memang in the end memang kena basic ke. Betul. Itu yang baru buat boleh, orang kata boleh hindar daripada gangguan-gangguan ni lah. Semoga makcik awak semoga dia sihat lah. Alhamdulillah. InsyaAllah. Saya pun itulah, kita doakan lah. doa. Sebelum kita rehat, Alip, ada kisah seram lagi lepas ni? Kisah seram apa ni, kampung saya sendiri. Kampung sendiri kampung saya sendiri. Kampung kat mana? Kampung dekat Johor juga? Johor. Johor. Kita rehat dulu. Lepas ni bersama Alip, kisah seram di kampung dia di Johor Bahru. Okay, kita rehat. Seram setempat. Okay, kita kembali lagi ke dalam Seram Setempat, cerita seram di lokasi anda. Masih lagi bersama orang Johor, bangsa Johor. Johor ni sebenarnya salah satu negeri favourite saya lah, Adik. Sebelum ni Johor tu dah macam kampung saya lah. Walaupun saya tak ada kampung je. Saya pergi mana? JB lah. Sebab kawan anak angkat mama kan, Airil kan. Memang kerap lah pergi sana. Airil duduk mana sebenarnya? Dia Bandar Baru Uda. Dekat je. Betul-betul tengah bandar lah. Angsana tu cakap kerap lah pergi sana. Sebelah rumah dia je Angsana tu, jalan kaki. Betul tu, kampung pasir lah dia. Alamak. Dekat dengan kampung pasir. Mungkin lah kot. Sekolah Sedari. Dekat sekolah Sedari. Tu saya tak tahu. Saya datang sana Bandar Baru Uda, lepas tu saya naik kereta, dia yang drive. Pandai-pandai kan. Dia bawa saya pergi karaoke. Tapi tak jauh pun saya rumah dia. Kan dekat je. Dekat je, Skoda dekat je. 10 minit. 10-15 minit Kerap pergi Johor ni. Johor ni banyaknya pergi bandar lah. Yang ni tempat-tempat lain macam Muar saya baru first time pergi dengan wife hari tu. Area kampung saya tak pernah pergi sangat lah. Tapi sekarang ni kita nak cerita pasal kampung Alip lah. Kampung Alip masih di Johor kan, dekat Johor kan. Kampung mana tu kita tak nak mention, sebab banyak netizen nanti akan komen cakap tipu lah, apa benda lah. So kita tak nak korang tahu kampung mana. Tapi yang penting di Johor. Alip, apa yang seram sangat dengan kampung Alip ni? Ada kena serang dengan ponti ke, langsui ke? Saya sebenarnya kan, saya bila balik tu, kadang kita orang kan bujang-bujang yang masa bujang-bujang tu akan lepak malam-malam. Masa malam-malam tu diorang ada cerita kan. Kadang diorang ada nampak gula-gula. Dekat situ-situ banyak pokok, apa nama? Pokok-pokok sawit kan. Dia tu banyak gula-gula. Lepas tu try lah tanya dekat
antara orang kampung tu kan, dia kata ada yang bela punya. Orang kampung tu Tapi saya Allahuakbar, saya tak tahu lah siapa. Jadi bila benda ni dia jadi bahaya lah untuk orang lain kan. Macam tu lah. Jadi yang tu, itu satu lah. Okay. Sebenarnya sebelum kampung ni sebenarnya kampung nenek, atuk lah. Jadi mak pun tak ada kat rumah situ. Jadi itu kampung nenek lah. Jadi kita orang one hour balik balik kampung lah, ibarat balik kampung kan. Tapi bila pada tahun 2000 lepas PKP tu, mak nak beli satu rumah kat kampung tu. Jadi kita orang pun decide macam okay lah, mak nak vibe kampung. Kalau ikutkan dia nak beli rumah dia boleh, tapi kat taman. Jadi dia nak duduk kampung, nak cucuk tanam sikit-sikit kan. Dia kata, nak rumah yang ada tanah. Ada tanah orang cakap kan. Sekali kebetulan ada satu rumah yang kita orang duduk sekarang lah. Rumah tu ada nak jual. Dia macam rumah pakcik, dia bersambung dengan rumah tu. Rumah pakcik saya dengan rumah yang ada satu nenek nak jual. Asalnya nenek duduk dengan anak dia. Tapi lepas nenek tu meninggal, anak dia nak jual. Dia nak jual apa saya tak ingat. Dia nak jual kat siapa nak beli lah. Sekali lah. Sekali mak pun okey, terima. Kita dapat duduk kampung apa semua kan. Adalah rumah kampung kan. Okey lah, dapat duduk rumah tu. Sekarang kita duduk. Sekali once saya dah hantar mak saya semua duduk pun semua tu, saya balik kan. Saya kerja sini kan. Lepas tu lama tu ada video call dengan ibu. Dia cakap, Ngah, sebenarnya rumah ni kan seram ke? Ya. Kenapa? Lupanya dekat belakang rumah ni ada satu pokok jambu. Okay. Pokok jambu ni bersih bawah dia. Lupanya tempat cik pun. Macam mana tahu? Macam mana tahu? Memang tempat dia bertinggi tu. Selalu nampak lah. Ada orang nampak. Okay. Jiran-jiran kat situ. Sebab rumah tu sebelum lepas nenek tu dah meninggal, anak dia dah pindah tempat lain lah. Rumah tu lama dia tinggalkan. Rumah tu lama dia tinggal. Sebelum nenek tu duduk situ pun memang ada budak-budak bujang duduk itu rumah tu. Dia kata memang rumah tu seram. Tapi kita orang tak tahu. Sebab kita orang luar kan. Jadi kita orang luar, kita tak tahu benda tu. Sebab budak-budak bujang tu, lepas kita orang duduk tu baru dia orang cerita. Maksudnya orang-orang situ cerita kat kita. Bagi tahu baru bagi tahu. Orang dah beli. Jadi saya pun pula tu tinggal mak dengan adik perempuan dia kat tu. Dah fikir kan, apa pun lepas maghrib belakang, pintu belakang tu tutup lah siap-siap kan. Jangan keluar malam-malam apa semua. Tapi belakang tu ingatkan nak buat orang kata pangkin, tempat lepak-lepak, bawah pokok. Sebab bawah pokok tu tak pernah kita orang kemas tau. Tapi bersih. Memang bersih sampai sekarang. Sesuatu lah, tak ada semar, tak ada apa. Okay. Sekali kita orang nak kepastian, panggil orang untuk check lah kan. Ustaz kan tengah check. Dia kata ni memang tempat singgah. Tempat singgah. Tempat singgah, tapi dia tak kacau. Jadi kalau alung nak buat apa? Dah beli nak buat macam mana? Pokok tu dengan pokok tu nak tebang pun tak boleh. Kalau tak kita kena balik kan. Allah saya tak pasti lah. Tapi kita tak tebang. Tak kita tak tebang. Apa suggestion ustaz tu? Dia cuma kata tak kacau lah. Benda tu tak kacau. So far dikacau ke tak sepanjang korang duduk rumah? Alhamdulillah. Dengar bunyi-bunyi tu ada sikit-sikit kan. Ada sekali dua tapi Alhamdulillah sekarang dah tak ada. Mungkin tak tahu lah. Sebab adik saya dah panggil orang untuk ni lah. Tak tahu ada buat apa, halau ke apa. Allahuakbar lah, saya tak pasti lah. Tapi saya rumah tu kira ibarat kita orang sebelum kita orang masuk tak tahu cerita, tapi dah masuk baru tahu cerita. Orang kampung yelah, nak warning pun tak tahu siapa yang beli kan. Betul. Rumah tu kan Okay. Tapi Alhamdulillah tak ada apa lah sampai sekarang, insyaAllah tak ada apa. Alah tu tempat dia. Kita nak buat apa kan. Sebab belakang tu sungai kan. Jadi pokok besar, belakang tu semua sungai. Jadi kita tak tahu apa-apa yang menyinggah apa semua, kita tak tahu lah. Tapi ekstrim kat kampung ni. Belakang rumah ada ponti, lepas tu ada orang membela pula kan. Yang bela tu tak tahu lah ada lagi ke tak, saya tak pasti. Tapi ni saya ada dengar fakta. Saya tak ingat dekat podcast ke mana tau. Kalau membela gula-gula sebenarnya kira bomoh tu
tahap kuat juga lah. Ya? Sebab dia macam haiwan liar sebenarnya. Ini saya tak ingat saya dengar kat mana. Kebanyakan orang bela benda-benda lain, tapi kalau dia bela gula-gula ni, sebab gula-gula ni dia degil. Oh ya? Dia kalau dia silap amalan, gula-gula tu boleh makan tuan dia. Ya? Yang lain-lain tu masih tunduk lagi. Yang dia tak, dia kau silap sikit je dia serang balik. Ni tak tahulah betul ke tak kan. Saya pun bukanlah pakar pakar paranormal ni, tapi pernah dengar. Tapi kalau dia membela, maksudnya dia lain macam lah. Amalan dia lain lah. Cuma sampai sekarang saya tak tahu siapa. Orang kampung pun tak tahu siapa lah. Cuma tak nak menuduh dan fitnah kan. Betul. sebab benda tu tak lari jauh kat kawasan-kawasan tu je. Tapi masalah kawasan dia tu dekat dengan kawasan kita orang. Kampung tu panjang. Kampung tu panjang. Tapi dia kat kawasan tu. Maksudnya berdekatan dekat dengan area kita. Tapi tak tahu jadi, lah. sebenarnya dia panjang sampai hujung. Tapi tak tahu lah. Tapi dia tak mengganggu pun. Just orang nampak kelibat macam tu lah. Sepanjang ni saya tak pasti orang kat sana lah. Tapi saya kalau balik JB, kadang sampai dah lewat malam lah. Tak pernah nampak ya. Tapi harap tak ada lah. Time saya balik ni. InsyaAllah tak ada. InsyaAllah tak ada apa. Sebab nak masuk dalam kan, kena masuk kampung sawit dulu, baru masuk rumah tau. Jadi saya risau. Risau kenapa? Sebab lama tak balik. Takut dia tak kenal kan. Siapa pula. Biasa dia kacau orang yang jarang kan. Betul lah itu kan. Takut tak boleh ni. Tapi InsyaAllah tak ada kot. Tak ada apa. Tak ada apa lah. Kita Alif pun dah kuatkan dia punya iman sekarang. Alhamdulillah kan. Sejak kes-kes sebelum ni. Ya InsyaAllah. Okay, ada lagi kat Johor, kat kampung? Kat Johor so far tu je lah. Tu je yang saya rasa pengalaman tu. Kalau dekat pengalaman kerja, KL lah. Sebelum masuk kerja, kita masuk KL dulu. Sepanjang duduk KL, berpindah di KL, mana duduk dengan housemate ke, tapi saya macam pernah dengar kan. Ada orang ni cerita. Tapi ni masa baru masuk. Baru masuk belajar. Angah pernah cerita dulu, tapi saya ingat tak ingat. Masuk belajar ada sekali. Tapi dia gak kelakar. Tak apa. Kita pun tak nak stres agak dengan cerita seram kan. Awal tu dia macam seram. Okay, sebab awal tu saya tengah duduk bilik. Ini kat mana? Boleh bagi tahu ke kat mana? Jangan bagi tahu nama bangunan lah. Bagi tahu dekat Setapak ke Setiawangsa ke. Setapak. Okay. Setapak. So saya saya ni baru batch baru masuk kan. Dia saya duduk. Ingat jadi artis lah. Dia belajar. Okay. Orang masuk duduk kondo lah. Lepas tu cakap okay lah. So Sally tu saya lepak. Asalnya saya dengan bilik kat tengah duduk dalam bilik lah. Kawan-kawan yang lain pergi turun makan ke gimana saya tak ingat. Saya duduk dua orang. Lepas tu saya tengah baca kot time tu, tak ingat. Lepas tu macam pintu bilik tu bergerak sendiri tau. Berangin tiba-tiba, macam berangin tiba-tiba kan. Cakap apa benda kan. Saya pun buat tak tahu lah. Lepas tu kawan saya ajak pergi makan, saya tak nak ikut. Saya duduk sorang-sorang. Tengah lepak kat bilik tu, pintu macam kena hempas kuat lah. Pom. Cakap tak ada orang. Saya panggil-panggil tak ada orang pun kan. Cakap kenapa ni kan. Relax lah. Lepas tu tiba-tiba kawan saya call, tolong ni, ada kawan kena rasuk. Kena rasuk. Tapi dia kat blok perempuan. Nak jadi yang cerita, kalau ikut kan kita student lelaki tak boleh ni lah. Tapi dia classmate itu orang tau. Memang classmate itu orang tak ramai pun. Kira geng perempuan tu minta tolong lah. Jadi minta tolong. Kita yang diorang kenal time tu kita orang je lah kan. Dia minta tolong, diorang tolong bawa ni. Saya masa tu kan baru makcik saya kes tu. Rasa macam ada ilmu lah, ada pengalaman ni, ada pengalaman kan. Lepas tu banyak-banyak baca kan. Cik jari ni lah apa kan. Pakai ladi. Dah pernah nampak macam tu lah. Saya pun tak apa, itu sama. Baca dalam hati macam ayat kursi. Kita dah hafal tu kan. Baca ayat kursi lah. Ayat kursi. Lepas tu saya buat berani. Saya picit semua orang dah pegang ada kan. Sebab perempuan tu kena rasuk kan. Saya picit jari ibu kaki tu, bangun kat depan muka saya. Saya terperanjat tu. Saya cakap orang ni yang masalah ni, kawan-kawan saya kat sebelah tu, dia nampak saya tu beranjat kan.
Masalah dia orang yang rasa macam biar betul. Saya terkejut. Saya cakap, "Uish. Baru nak macam dah tahu kan." Lala saya takut juga. Time tu saya takut juga. Lepas tu memang rupanya perempuan tu kena rasuk kan. Senyum-senyum gelak-gelak kan. Saya baca ayat kursi dia gelak. Allah. Saya cakap, "Uish." Dah lepas saya tahu yang tu je, jadi saya dah takut terus. Ilmu sampai itu kan. Lepas tu tunggu pula. ustaz silap saya. Ada ustaz datang tolong. Saya masa tu macam nak tolong kawan-kawan kan. Macam baca lain kita tahu masa tu dah ayat kursi kan. Baru masuk belajar. Benda tu tak lut Tak lupa. Sebenarnya dia orang lagi berilmu sebenarnya. Betul. Kan? And dia sebenarnya dia tahu je budak ni baru belajar. Betul. Sebab dia tahu kan. Dia tengok saya dia gelak. Mana tak takut, saya takut kan. Kan? Kita dalam keadaan yang orang kata nak tolong tapi takut. Jadi kita tak boleh nak rasa gelak tu. Dia tengok saya dia gelak. Seram lah muka dia. Memang seram. Dia kejam mata. Dia kejam mata, dia tahu saya baca. Padahal saya tak baca kuat-kuat pun. Saya baca dalam hati je. Maksudnya dia tahu siapa yang tengah baca. Saya baca nanti. Baca slow kan. Macam tu kan. Lepas tu dia pandang. Dia macam ronta-ronta first. Lepas tu dia diam. Dia pusing kepala. Dia tengok saya. Memang on point saya lah. Sebab dia tak buka mata pun. Dia bukan tahu saya datang itu. Tapi arah. Lepas tu dia gelak. Dia macam Itu dah belajar. Orang cakap ini apa lah kan. Takut kan. Memang bahaya lah. Rumah yang kita duduk tu, rumah kita orang duduk belajar tu, rumah tu pun ada gak kena gangguan kan. Lepas tu panggil ustaz-ustaz agak yang tolong tengok rumah masa apartment kondo. Dia kata tu laluan. Laluan. Lepas daripada panggil dia dinding rumah tu, malam dengar budak nangis dekat situ. Padahal bangunan tu baru. Itulah saya baru nak tanya. Sebab Angah pernah cerita kan sebenarnya. Yang awal cerita ni Angah pernah cerita dulu tapi dah lama lah tak ingat kan. Macam pelik lah sebab bangunan tu baru. Tengah bandar pula kan. Tengah bandar. Boleh jadi juga benda macam tu. Dia laluan mungkin tak tahu tapak tu tapak apa sebelum ni kan. Tu saya tak pasti lah. Sebab saya datang pun ditempatkan di situ. Tempat baru. Jadi itulah yang berlaku masa zaman belajar. Kalau perasan biasa laluan ni dia dekat kondo dia bangunan tinggi. Sebab tempat dia kan laluan ni tak tahu kat mana kan. Kita pun tak nampak kan mata kasar kan. Betul. Memang tu lah yang terkejut ni tu. Tapi masa tu selamat lah, orang kata sebelum belajar lalui benda tu kita dah ada sikit-sikit lalu kan perkara. Tak ada lah macam terkejut sangat ke apa kan. Tapi bila keadaan tu macam tu, okey lah. Aku kata terus panggil ustaz lah. Kita tak boleh buat. Tengok panggil orang yang boleh buat kan. Lebih pengalaman lah. Memang itulah pengalaman dia. Tapi at least ada orang cakap ada first step dulu lah. Sementara nak menunggu ustaz tu. Betul. Walaupun tengah gigil kan. Sebab malam-malam kadang kalau kita ada member tu sebab dia on call. Punca dia on call, dia letak dia pergi toilet. Dia tengok handphone dia dah letak. Lepas tu dia tengok call balik. Lepas tu budak tu cakap, kau kenapa marah-marah? Maksud macam tu. Masa dia pergi toilet tu tak tahu siapa cakap, tapi tengah marah dia. Dia cakap tu. Itu punca kita orang check ustaz. Sebab sebelum tu pun memang dah ada dengar-dengar apa semua kan, gangguan simple-simple kan. Tapi kerap lah situ. Masa awal-awal lah. Tapi sebab kita kira bertindak awal sikit lah. Sebab perempuan ni pun dah ada kes kena rasuk apa semua kan. Jadi dia apa orang kata, kita ambil langkah awal untuk check bagi kita macam tu lah. Dia dekat floor tu je ataupun dekat rumah perempuan tu je? Perempuan tu Allahualam saya tak pasti. Dia sebenarnya perempuan tu bukan kena dekat rumah tu. Dia daripada luar tak silap saya. Tapi kawasan tu lah orang cakap. Tapi kawasan tu lah. Dia masuk kawasan tu. Yang kita orang ni memang rumah tu laluan. Rumah korang tu sendiri. Itu laluan. Itu yang tak tahu kan. Bila kena macam tu kan. Sebab kawan-kawan saya pun ramai duduk situ. Tapi setakat ni tak pernah dengar. Dulu lah masa zaman kolej saya, zaman korang kolej, kita orang dah kerja. Kawan-kawan ramai duduk situ. Siapa yang tahu-tahu lah. Area setapak tu kan. Ada banyak kondo lah. Korang tak payah teka kan. Pandai-pandai korang. Situ lah kan. Tapi sekarang tak, mungkin dah ramai orang duduk situ.
saya lalu dah ramai. pesat lah. Ramai Kan? situ dah. Ramai. Dah penuh lah. Tak ada apa kot. Siap ada pembangunan baru lagi. Ya, bawah tu lagi, betul. kiri kanan. Masa saya duduk tu tak ada lagi buat benda ni. Itu bangunan tu baru masuk. Yalah betul. Ha. Masa korang datang tu memang bangunan tu baru. Baru Baru buat. baru siap kan. Okay, Lin. itulah. Sepanjang career sebagai orang-orang syuting ni kan, Okay. biasa saya tanya orang-orang syuting ni mesti ada. Sebab orang syuting ni dia kerap travel, kerap ke sana ke sini. Tak ada pengalaman je kalau bawa syuting ni. Terakam footage ke apa. Terakam footage. Terakam footage tu dia ada beberapa yang berlaku. Yang first sebab masa tu member saya ni buat audio. Masa tu dengan ada satu artis ni lah, buat audio. Rumah tu memang rumah tu tak tahu lah, dia ada syarat tau, sampai pukul berapa je boleh bekerja kat kawasan tu kan. Memang dah dipesan. Tapi shooting kan, kita bukan boleh expect kan timing tu habis pukul apa kan. Target lah, tapi in between tu kalau ada apa-apa masalah jadi dah drag Biasa tu. biasa kan. Jadi kawasan tu kawasan macam mana? Dia macam rumah kampung Rumah ke? kampung. Oh, rumah kampung. Rumah kampung. Tapi orang situ dah pesan lah kan, sekian kena tutup. Contoh maghrib, jangan bekerja, relax dulu. Lepas maghrib sambung balik ke apa, macam tu lah. Jadi member kita tengah shooting, kadang bila dah shoot terlupa benda-benda yang macam tu tau. Kalau orang tak ingatkan, kita lupa lah kan. Jadi tengah rekod voice masa tu. Memang tengah rekod voice kan. VO. VO. Tengah rekod VO. Lepas tu dengar lepas tu playback dia macam cakap tu suara dia lain lah. Apa suara artis tu? Bukan suara artis tu. Artis tu bercakap, lepas tu tiba-tiba suara dia hilang, dia ganti suara lain. Tapi artis tu dalam keadaan dia normal je. Tapi mic tu ada orang cakap, dapat capture audio lain. Audio lain. Bunyi macam mana? Dia macam dia saya tak ingat bunyi dia macam mana, tapi suara orang lain lah yang bercakap. Suara garau. Dia macam cakap tempat tu lah, dia bagi tahu tempat tu. Kenapa mungkin dia suruh balik ke apa macam tu. Macam pergi macam tu. Kenapa kacau tempat ni ke, macam tu lah maybe lah. Jelas. Tapi tak sejelas tu lah. Tapi memang suara tu dah suara orang lain. Kita rekod lagi yang baru, sebab playback asal suara orang Asyik ada kan? asyik ada. Padahal korang situ je kan. Ya. Mic dekat pula. VO kan. Lepas tu buat lagi sekali, benda yang sama berlaku. Kali ketiga tu dengar diorang tutup semua balik. Uish. Ini set ni kat mana ni? Kalau boleh beritahu. Tak ingat. Jangan beritahu. Langat. Area Langat. Okay. Sebab kat Langat ni saya pernah baru-baru dia pun shoot. Memang ada satu pakcik tu out of nowhere, pakcik tu datang. Kita orang tengah breakfast. Lepas tu dia tiba-tiba ada, dia cakap buat apa, borak macam biasa pakcik orang kampung kan biasa kan. Daripada mana apa, yang kita orang datang nak shoot apa semua. Ni dia pun baru nak pergi location apa semua. Okay, baru nak pergi Riki. Lepas tu pakcik cakap, sini selalu orang shooting. Dia kata, tapi kalau boleh maghrib tu stop. Bila warning dulu lah. Saya okay lah. Benda yang sama kan. Jadi kita orang berhati-hati lah lepas tu. Sebab pakcik kita tak tahu daripada mana. Yang korang tengah shoot VO tu, time tu dia malam lah? Memang malam. Yang tu dah lewat malam lah. Bila dah dengar tu, bagi tahu semua kru lah? Kita bagi tahu director lah. Lepas tu director cakap ni apa kan, double check kan. Mungkin telinga kita salah apa kan. Bagi dia dengar, ada dengar benda sama. Lepas tu bila dengar, director first tu dia macam cuba tak nak berfikir ke arah tu. Jadi tak bagi tu buat lagi sekali. Second time tu pun dah buat. Kali ketiga saya tak pasti tu, dia buat 2 kali atau 3 kali, tapi lebih kurang tu lah. Dia ada buat lagi sekali lah. Lepas tu dapat benda yang sama, diorang terus tutup, pack off terus. Dia cakap rap lah. Rap. Yang tu memang siapa je. Sebenarnya saya kena dekat area situ. Kawasan tu lah, tempat ulangat tempat tu. Memang a few time lah. Pernah kena juga masa shooting lah. Bukan saya, tapi diganggu benda lain. Maksudnya pekerjaan tu juga, kerja. Maksudnya ada terganggu benda lain.
Apa tu? Cerita lah sikit. Masa tu masa tu dia buat, orang kata dia bukan sitcom tapi macam TV program lah. TV program memang tengah shoot, tapi mungkin silap dia, diorang ni langgar. Maghrib ni diorang langgar agak kan. Masa tu saya tak faham sangat apa yang dia masuk kan. Mungkin diorang langgar masa tu. Jadi maghrib tu, sebab ada satu artis ni bawa anak kecil lah. Jadi diorang awal-awal tu dia masa sebelum maghrib tu semua normal dia. Masa lepas maghrib tu first ada gangguan benda lain. Maksudnya macam generator tak hidup lah. Tiba. Lepas tu ada benda ni tak cukup lah, apa semua. Biasa. Lepas tu sampai satu tahap lepas maghrib tu pukul malam sikit lah, pukul 10 sekejap saya, anak artis tu dia kata nampak sesuatu. Dia menangis tak berhenti. Dan masa tu kita rap untuk scene tu je. Kita tunggu dulu. Lepas tu director kata tak apa, tutup, kita balik. Sebab dia dah nampak something kat tu. Saya macam sebab saya tak, bukan saya yang nampak benda tu. Saya tak tahu macam mana nak merupakan dia tu kan. Sebab keadaan tu saya ada, cuma yang tu je lah. Yang kenanya orang lain. Kita tahu yang dia dengar cerita orang je. Betul. Tiba-tiba so rap so rap. Tapi yang tu lah, kira orang cakap kenapa? Kemar. Dia macam tu. Dia tak nak cerita kat situ. Dia suruh balik dulu. Balik tu baru dia cerita lah. Yang tu yang cakap nakutkan. Sebab saya tak ada nampak. Memang alhamdulillah saya tak boleh nampak benda tu. Tiba-tiba kalau nampak, saya rasa saya tak normal kot. Betul. Saya akan sentiasa meracau. Saya pun tak nak pun. Jadi tapi saya cuma lalui, orang kata sebahagian je lah keadaan orang tu saya ada kat itu lah. Macam tu. Sepatutnya kita bersyukur lah. Kita bersyukur. Saya sangat di golongan yang tak nampak apa semua kan. Saya nak jadi manusia yang biasa je. Betul. Saya tahu saya tak kuat. Selain tu ada lagi syuting. Tapi Langat ni memang macam-macam cerita. Baru ni saya dengar juga podcast orang lain. Saya dengar Sembang Seram, Bel dengan Sri pun cerita pasal Langat juga. Tapi tu kalau nak tahu cerita detail, kau tahu Sembang Seram kan. Saya tak tahu lah. Saya yang sebab saya mungkin yang kalau area Uluk Kelang apa, Klang Valley ni memang kalau shooting area tu nak nampak kampung-kampung memang situ kan. Itu yang paling dekat. Paling dekat kan. Jadi memang akan banyak cerita kalau tu kat situ lah. Saya tak, sebab saya jarang yang, sebab saya program TV kan, jarang yang overnight sangat. Jarang lah. Selalunya jadi overnight sebab kemas or something lah. Tapi untuk shooting wise tu jarang sangat lah untuk overnight sangat. Dia cakap tak stay situ lah. Tak stay. Terus gerak KL kan. Buat sekarang tak adalah yang hardcore sangat punya gangguan kan. Dan saya pun tak nak pun. Kalau accidentally tu okey lah. Kita pun kalau boleh nak minta dijauhkan lah. Ya. Tak boleh lah. Saya takut saya yang tak boleh carry. Tu yang macam okey, harap-harap yang minor okey lah. Itulah okey. Selain tu ada lagi? Ada last program TV juga. Ni last lah. Last memang kalau boleh saya tak nak cerita lagi. Ni last the program TV. Masa tu tapi memang program tu kita kena shoot berkenaan memang horror. Mistik sikit lah. Dia bukan mistik, dia paranormal. Okay. Dia ibarat paranormal, tapi sebenarnya ni program TV. Dia challenge tau. Tapi saya macam mana, saya punya prediction saya, dia orang nak mock up ke. Sekali tanya tak, kita orang tak nak mock up, kita nak real. Real how come real? Sebab dia punya orang tu banyak yang perempuan. Peserta perempuan kan. Jadi saya macam okay, maksudnya diorang gamble lah kan. Okay lah. Okay. Jadi sampailah hari kejadian set up punya siang. Masa set up tu kita masuk Ricky pun saya dah masuk rumah tu.
Sebab siang kan, mungkin aura tu tak sampai tau kan. Lepas tu saya set up apa semua dengan tim-tim semua set up. Okey lah. Sekali start masuk, diorang nak masuk, dia orang harapkan diorang ni Girl ni masuk sorang-sorang. Start pukul 10 silap saya 10. Ni apa, dia macam rumah ke? Rumah lama lah. Rumah lama. Rumah abandon lah. Yes, Lebih kurang. kat KL. Okay. Rumah tu kat KL. Saya tak pasti KL belah mana, tapi kat KL lah, saya tak ingat. KL kot. Lepas tu okay, dia macam ni. Rumah dia satu kat sini. Okay, sebelah dia kosong kat. Rumah sebelah kosong ni 2 tingkat dekat. Lepas tu belah sini dia macam bentuk L ni. Ni semua tak ada orang duduk. Sebelah rumah tu ada orang duduk. Rumah besar-besar ni. Ni tak ada. Ni tak ada orang. Yang ni tak ada, bentuk L. Ni straight ni tak ada. Tak ada orang, memang rumah kosong. Okay, jadi rumah yang ni, rumah yang nak kena masuk seorang-seorang tau. Lepas tu diorang minta kita orang set up interview dekat rumah sebelah ni. Rumah sebelah ni 2 tingkat. Tapi saya pernah masuk, saya masuk rumah tu untuk set up kan. 2 orang silap. Saya masuk 2 orang. Lepas tu seorang daripada atas jap kan, tarik kabel apa kan. Sebab kabel kena panjang, sebab kawasan tak ada rumah. Saya panggil generator, tarik kabel panjang, letak kat rumah tu. Saya sendiri yang tu seram. Rumah yang saya kena set up untuk interview. Tiba-tiba meremang. Saya jalan meremang kan. Cakap, saya tak tahu lah, tapi saya mengharap dalam hati, jangan kacau, aku nak buat kerja je lah. Macam tu lah. Sebab saya tak nak. Tapi rumah tu, dia punya sejarah dia kata rumah tu ada budak mati. Sebab rumah tu macam tangga, tengah-tengah tangga tu swimming pool. Kata ada budak mati lemas situ. Allah lama sejarah dia sebenar macam ni. Lepas tu okay lah, tak apa, saya set up. Okay, saya dah set up rumah tu. Memang saya set up dan saya on lampu terus tau. Sebab tahu malam nanti tak nampak jalan kita kan, nak pergi ke situ kan. Biar settle. Start dah pukul 10 malam. 10 malam orang pertama masuk. Jadi lupanya diorang ingat cameraman ni akan duduk dalam tu. Dan dia masuk buat reaction something tau. Punya tak. Habis kamera memang set up. Kamera set up, roll, semua keluar. Jadi dia sorang-sorang masuk punya. Kita orang bagi dia satu GoPro. So dia masuk. Dia masuk. Okay, tapi first yang orang pertama ni masuk, bagi saya dah agak berani kat lah. Sebab dia pergi every single area tu, dalam rumah tu. Dia naik atas apa semua dia tu. Sebab rumah tu 2 tingkat kat. Naik atas, turun. Dia keluar macam nak nangis. Saya tengok macam dia nak nangis kan. Lepas tu okay lah, sebab dia ada ending tu, ada shot dia bercakap dengan host apa semua kan. Okay, lepas tu dia macam gigil, dia duduk. Dia tahu biarlah dulu kan, dia relax kan. Sekali dalam few second tu dia mengilai. Perempuan tu. Okay. Mengilai. Saya macam dah lah tengok. Masa tu dia keluar tu lebih kurang dekat pukul 12 lah. Dia ngilai. Saya yang takut. Walaupun ramai tu, tapi suara dia meremang kan. Dia macam tiba-tiba. Lepas tu dia gelak. Lepas tu adalah memang dia orang memang dah sediakan ustaz apa semua kan. Lepas tu rupanya dia cakap, dia masa tu dia cakap, kenapa kau datang sini? Saya macam wow. Tapi suara tu sebab dia pakai mic kan. Dengar. Sudah tengah jaga audio kan. Yes. Dia pakai mic tu. Dia cakap, kenapa kau datang sini? Rupanya nak jadi cerita, perempuan ni memang ada juga. Perempuan tu yang masuk tu adalah dia punya. Kenapa kau datang sini? Sebab rumah tu memang ada kat belakang tu nenek. Dia kata nenek. Ada nenek nunggu kat belakang tu. Maksudnya dia nampak nenek tu. Benda dia tu tak suka dia datang situ. Ya. Dia kenapa kau datang sini? Mama tempat mungkin dia tempat dia kan. Memang. Sebab saya ada itu buku. Boleh bayar lah. Dia tiba-tiba mengilai. Itu yang macam ingatkan dia orang akan stop tau. Tapi lupanya dia orang sebelum tu dia orang memang tak pakai pendinding apa-apa.
Sekali lepas kejadian tu baru diorang letak dinding. Kat pagar tu kalau diorang lepas takkan ada apa-apa lah. The rest tu lepas tu takkan ada apa-apa. Semua okey lah. Semua okey. Saya macam wish, kenapa tak buat daripada awal? Ya. Saja kan. Kita nak apa ni, Kita nak nak dia share elakkan je lah. momen tu, keberanian dia je kan. Tak adalah nak mengharapkan dapat entiti ke apa benda yes. kan. Sekali masuk dalam badan Dia masuk in tu memang perempuan tu terus layu terus. Layu terus. Kita orang macam tak boleh. Apa dia cakap, jangan dah kan. Last tapi kita orang dalam pukul 3 ke pukul 4 tak silap, hujan lebat. Hujan selebat-lebatnya. Dah hujan settle lebat lah. Dah settle lah yang tu. Kira rushing lah settle lah. Kita orang cepat-cepat kemas. Bayangkan kita orang, dia dah cakap habis settle ni kita tak payah buat interview. Apa ni, Along bayangkan kita orang dah set up lah kat rumah lagi satu tu untuk interview. Siapa nak kemas? Ya, nak tak nak kemas tu kan. Kena kemas agak. Seram rumah tu. Jadi dia tak jadi interview kan. Kita orang kena kemas. Lepas kemas tu memang terus cawah. Memang risau lah. Yelah. Hujan lebat dengan lebatnya, basah kuyup. Takut lah. Itulah Long pengalaman dia. Location kita tak nak disclose. Rasanya tu je. Yes. Untuk kisah Alip. Semoga Makcik Alip sihat lah. InsyaAllah, amin. InsyaAllah dipermudahkan untuk urusan perubatan dia nanti akan betul. datang. Thank you Alip. Sudi bersama saya punya podcast kali ni. Saya pun terhibur juga. InsyaAllah kalau ada kawan-kawan yang nak join kita punya podcast akan datang, kita boleh jumpa lagi lah. Mantap kita orang akan ke Johor pula lepas ni. Boleh lah. Sebab ada orang di app juga daripada Johor suruh buat tour kat sana. Boleh. Maybe InsyaAllah nanti kita akan datang sana. Kita buat podcast dekat kedai member saya. Wah. Tapi kedai dia dekat Petron. Tapi background tu gelap lah. Okey lah. Belakang ada kedai burger. Dia tak nak tempat gelap-gelap. Okay. Terang saya okey je. Kita cerita seram bukan nak jadi seram. Nampak rare sikit kan. Okay, boleh. Nanti. Okay, thank you Alip. Sudi bersama kita. Okay, rasanya tu je untuk episod kali ni. Terima kasih kepada korang sudi menonton kita punya podcast Seram Setempat kali ni. And jangan lupa subscribe. And sekarang ni Alhamdulillah dekat kita punya TikTok, kita dah baru je petang tadi dah reach 30,000 followers. Alhamdulillah. Dekat TikTok. Sekarang ni YouTube bagi rapat sikit nak dapatkan 10,000 ni. Sekarang dah 9,000 lebih dah. Oh ya. Subscribers. Okay, insyaAllah thank you kepada korang. Jangan lupa subscribe. Kita jumpa lagi dalam Seram Setempat, cerita seram di lokasi anda. Penduduk kampung Bubuk Masjid Cenderia Perak polis mensyahkan tiada sebarang unsur jenayah dikesan, namun tinjauan berterusan tetap dilakukan. Sementara itu Ketua Polis Melaka Dato' Sultan Seram Setempat.